Okey. Sekarang kita nak test. Switch tak buat lagi. Itu yang pendek sikit wayar tu kita nak test susah kan. Sekarang kita nak test dengan besi. Besi tu tebal tu. Tadi kita dah test. Bunyi kan? Okey, sekarang kita nak test dia. Kemungkinan bel akan bergegar pasal puli tu kita tak tukar lagi. Dia puli tu yang type B punya, bukan type A. Itu yang dia bergegar tu. Kita try. Switch tak buat lagi. Ha? Besi dia tebal ni. Ini besi di 2mm ni. Bukan besi yang nipis tu. Sekarang kita nak buat switch. Kita nak finishing ni. Kita nak gosok finishing. Kita buat switch. Kita alter balik bel tu, tak nak bagi ada gegar sikit pun. Okey. Itu kita cat dah. Mantap. Mantap. Okey, cukup sampai saja. Assalamualaikum. Selamat kita. Wassalamualaikum. Bye.